Dos atau sukatan pengambilan, NISTEX. Dos yang disyorkan untuk pelbagai kategori, orang dewasa yang sihat, 1 atau 2 tablet sehari, bayi berumur lebih 2 tahun, 1 tablet sehari, dilarutkan dalam sedikit air dan diminum. Kanak-kanak berumur 2 hingga 6 tahun, 1 tablet sehari. Kanak-kanak dengan autisme, defisit perhatian atau ADHD, sindrom Down, 2 tablet sehari. Warga emas, wanita hamil dan ibu sedang menyusu, 1 atau 2 tablet sehari. Orang dengan penyakit berikut, diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemia, prostat, gout, artritis, Parkinson, nyanyuk, Alzheimer, hipotiroid atau hipertiroid, GERD, kanser, resdung, lelah, eczema, batuk, trigger finger, gastrik, hati berlemak dan demam, 2 tablet sehari. Ia boleh diambil pada bila-bila masa, sebelum atau selepas makan. Pesakit dengan kanser, tahap 2 dan ke atas, 2 tablet 3 kali sehari.